So antara benda yang kita boleh monitor team sale kita masa nak buat closing adalah fasa fact finding. Fact finding punya conversation tu maksud dia kita sedang nak ambil tahu, kita sedang nak interview prospek kita tu, kenapa dia contact kita, apa masalah yang dia hadapi sekarang ni, apa halangan dia untuk capai apa yang dia nak, apa impian dia yang dia nak dapat daripada produk ataupun servis yang kita tawarkan. So fasa fact finding ni paling penting sebab whatever yang berlaku dekat belakang nanti bergantung kepada fasa fact finding ni. Saya bagi contoh, Kandak adalah klinik gigi. So klinik gigi, kita nak tahu kenapa prospek kita contact klinik gigi. Contohnya dia sakit apa? Sakit gigi ke, sengal ke, ataupun nak buat bracing ke, nak buat whitening ke. Itu adalah antara soalan-soalan yang kita boleh tanya masa fact finding. Tujuan dia adalah, daripada fact finding tu kita boleh presentkan, kita boleh tunjukkan apa solution yang kita ada untuk selesaikan masalah dia tu. Contoh dia ada masalah whitening, so kita boleh tunjuklah package whitening. So selain daripada itu, kita nak tahu juga dekat fact finding tu sebab kita boleh gunakan follow up yang jenis yang sesuai mengikut fakta yang kita dapat daripada fact finding itu. Contoh dia memang nak package whitening, so kita akan follow up dia dengan testimoni yang whitening. Kalau dia ada masalah gigi tak teratur, so kita akan bagi package bracing kan. So kita nak follow up dengan dia nanti adalah testimoni daripada orang yang dah buat bracing. So fasa finding dekat depan tu, kita boleh sambung conversation itu, kita sentiasa hook kepada masalah dan harapan yang dia nak daripada fact finding tu. Dan kita pegang pada benda tu saja untuk kita buat closing dekat belakang nanti. Kalau ada offer pun kita cerita pasal offer yang berkaitan dengan masalah dan harapan yang dia nak. As a business owner, kita akan tuningkan sikit kita punya team sale punya script tu. Adakah kita betul-betul tanya soalan yang perlu pada fasa fact finding tu? Kita tak nak soalan yang terlampau banyak menyebabkan orang malas nak reply. Kita tak nak juga soalan yang terlampau ringkas menyebabkan kita tak tahu sebenarnya kenapa dia nak pilih kita dan nak dapatkan servis dan produk kita. So, kalau anda nak improve anda punya conversion rate, cuba tengok dekat fasa fact finding tu, apa soalan-soalan yang anda tanya kepada prospek dan apa follow up yang anda buat daripada fact finding yang anda dapat tu. Semoga dapat sesuatu.